Batalion 8 Pasukan Gerakan A menahan 4 lelaki yang mempunyai antara 3 hingga 10 rekod lampau bersabit dadah. Kesemua mereka yang berusia 33 hingga 35 tahun positif metamfetamin ketika serbuan dilakukan di kawasan Kampung Longgel, Lemal, jam 7.45 malam tadi. Komander Brigad Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Radzi Hussein berkata, terdahulu pasukannya mengesan 4 lelaki tempatan itu dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan yang dilakukan di tubuh badan suspek tiada menjumpai apa-apa barang yang menyalahi undang-undang, namun ujian saringan yang dibuat, kesemua mereka positif metamfetamin. Mereka mengaku terbabit dalam penyalahgunaan dadah jenis yaba sejak 3 hingga 10 tahun yang lalu. Kesemua suspek mengaku mendapatkan bekalan pil yaba dengan harga RM10 sebiji daripada seorang lelaki yang dikenali sebagai Janggut, katanya dalam kenyataan media hari ini. Keempat-empat suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas untuk siasatan mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952.